Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua guys. Assalamualaikum lagi sekali. Apa khabar? Yap, welcome. Asal beri salam 2 kali. Tak tahu kenapa. Apa khabar semua? Right now kita sudah masuk 20 hari saja lagi guys. 20 hari apa guys? 20 hari untuk menuju bulan Ramadan guys ya. Ya, memang bulan Ramadan adalah bulan yang penting untuk kita. Dan sometimes I just want to make video untuk bulan Ramadan ni adalah bulan yang penting dan bulan puasa. Dan insyaAllah lah untuk, aku rasa abang tu mungkin dia akan komen dalam video aku ni. Yo, aku tak tahu lah guys, tapi abang tu mungkin akan komen dalam video aku. Apapun, terima kasih kepada yang mana stay tune dengan Bola Code in YouTube guys ya. Aku tahu mungkin korang nak aku sembang pasal bola, tapi aku tak tahulah guys nak sembang pasal bola ke tidak dalam itu. Aku rasa macam agak awkward. Dekat TikTok lain, dekat YouTube kita rasa macam, nah, I don't want bro, I don't want to bahas pasal bola sepak. No, sepak bola ni man, so boring bro. Dekat TikTok nak sembang, YouTube nak sembang, what. Tapi video ni khas special untuk bulan Ramadan guys ya. Dan yap, aku tahu mungkin korang rasa macam, kenapa abang sembang pasal bulan Ramadan? Aku pun tak tahu. Tapi insyaAllah aku tengah cadang untuk nak buat video, at least dalam 2 video lah nanti. 2 video untuk aku post. Dan insyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik untuk aku post lah konten apa-apa yang tu untuk korang tengok kan. Jadi at least korang ada benda nak tengok. Dan yap, dan aku biasa buat video memang tak banyak guys. Memang durasi dia selalu sikit kan. Mungkin kalau korang nak video aku durasi dia banyak, korang komen je, okay? Sebab kadang-kadang aku ni rasa macam boring pun ada semua. Tapi aku akan try buat video lebih daripada 10 minit atau apa kalau korang nak lah. Dan apa yang aku harapkan adalah channel ni boleh berkembang dengan lebih banyak lagi konten yang kita buat. Sebenarnya aku dah rancang benda ni, tapi korang kena faham tau, aku baru sekarang nak try post setiap hari pasal video-video ni. Jadi baru aku nak try dapatkan momentum. Jadi bila aku dapat momentum sekarang, kau tengok kan, hari tu aku post 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 10 minit. Right now aku dah up sikit dah. Aku dah macam dah mula membiasakan diri. Sebab aku dah lama tak post kat YouTube. Kadang-kadang sebulan baru aku post, 2 bulan, 3 bulan baru aku post. Jadi aku bukan jenis orang yang kerap sangat post kat YouTube. Tak. Aku orang yang agak sama macam korang semua. Aku ada kesibukan juga. Jadi insyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik untuk aku post untuk korang semua. Dan hopefully banyak lagi konten kita akan buat lah. Okay, itu sajalah video kita kali ni. Hopefully korang semua boleh enjoy. Itu saja video kita kali ni. Assalamualaikum amigos, baby. Okay, subscribe. Okay, subscribe, kita nak dapatkan 20 ke mana tahu kan.